sambal belada. Nyam 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 nyam. Setelah itu saudaraku yang berbahagia, yang selalu menemani saya tidak asing lagi iaitu kopi tarak. Baiklah, mari kita mulai sarapan pagi. Selamat sarapan semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Aduh. Kopi tarak ni kalau dah kena, aduh. Kata nenek saya, Allah Ta'ala lah yang tahu. Itu menunjukkan sungguh-sungguh luar biasa. Kita cuba ubi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita lada ni. Ubi dia sedikit agak kenyal. Tak boleh dia bertepung. Tapi sedap. Kalau dulu saya kecil-kecil, kalau makan ubi ni selalu disuguhi dengan gula kelapa. Gula terus. Lada ni yang buat sedap je. Dan ubi juga sedap. Yang ini betul-betul empuk. Bertepung. Ini lembutnya. Ini yang macam ni lembut. Memang sedap. Ubi kalau pakai gula terus, pakai gula kelapa, dia letak kelapa, tapi yang Kemantan memang sedap. Kita buka ikan goreng belada ni kita letak lada. Topping dia. Memang sedap. Kopi. Baiklah saudaraku yang berbahagia, kami ucapkan selamat berbahagia selalu. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.